salah satu jenis tanaman yang ada di ladang Selangor Fruit Valley, iaitu ini adalah buah tarap. So buah tarap ni biasanya bentuk dia bulat ataupun bujur lah. So buah tarap ni merupakan satu jenis buah-buahan tropika lah, yang sesuai ditanam di Malaysia, tapi kebanyakannya orang tanam di negeri Borneo lah, Sabah dan Sarawak. Kita dah start komersialkan pokok tarap ni dekat ladang Selangor Fruit Valley. Tapi ada beberapa cabaran lah. So antaranya bila kita post berkenaan dengan pokok tarap ni, so ramai yang komen, dia kata bukan macam tu cara petik dia. So cara petik dia sebenarnya kena tunggu dia betul-betul masak lah. So kita boleh makan dalam dua keadaan. Yang pertama dijadikan sebagai sayur-sayuran lah, sama macam nangka. Kemudian yang kedua dimakan segar lah apabila masak. So untuk makluman, Selangor Fruit Valley memperolehi 2 pengiktirafan daripada Malaysia Board of Record, iaitu yang pertama kita dapat largest tropical fruit farm in Malaysia, dan yang kedua kita adalah largest agrotourism center di Malaysia. Okay, so beza jambu batu lohan dengan jambu batu biasa, yang pertama warna dia lah. Warna dia sedikit cair berbanding dengan jambu batu Kampuchea. Kedua, saiz dia lebih besar dengan jambu batu biasa. Jambu batu lohan ni dia biasanya besar lah, 2.5 biji atau 2 biji sudah boleh mencapai 1 kilogram lah. Yang ketiga, dia punya daripada segi rasa dia. So rasa dia lebih manis dan lebih rangup lah, crunchy berbanding dengan jambu batu biasa.